Sekarang kita akan naik ke atas untuk meneruskan musim pertama dan juga musim yang kedua yang ada dekat puncak bukit inilah. Okay, let's go guys. Apa ni Sarip? Hah? Terangkan apa ni? Ini adalah peta dalam bentuk 3D atau visual bagi sedahlah peta sedah Padraman Jaya. Seperti yang anda boleh lihat. Zoom di sana. Itu adalah bukit Gunung Jerai pada masa lalu. Boleh hutan tetap sebelum ini. Tahun hutan yang belum ini. Hutan Raja Malaysia ini hutan Malaysia pada 23 Januari 1980. Di kawasan museum ini kita ada dua buah bilik. Satu ni ekologi. Kita itu ayah dia Dewa Siva tak ada. Dewa Siva tu dia biasalah dewa kan dia keluar. Dan satu hari apabila dia nak ibu nak mandi, dia pesan kepada ikannya jangan benarkan buah masuk dalam rumah sebab dia nak mandi. Tapi ketika itulah Dewa Siva balik. Dia balik, dia masuk rumah, planet tak bagi, ada kuda tak bagi. Rumah dia tak bagi, yang tu saya tak kenal. So berlaku sikit pertengkaran. Pertengkaran itulah Dewa Siva terpotong kepada ikannya. Tapak yang ada bagi lembu bukit sikit, ada kan batu laterite. Sekiranya tak ada batu laterite, tak ada batu sungai, tak ada batu granit, dia proses tanah dia buat patah. Ini antara bahan-bahan dia tengok. Batu laterite ada, batu granit ada, jadi insyaAllah. Jadi acara ni tak boleh tinggal. Cuba tengok ada efek ni, dia bentuk agak menggerunkan. Ini artinya apa dia? Ini apa? Ini apa? Lidah dia. Lidah yang panjang yang menggulung. Dia antara fungsi acakala ni adalah untuk menghalang makhluk jahat. Yang senang dihubungi sebelah timur dan barat. Pertemuan sebelah barat kita sekir. Lepas itulah kita sejak turun ke 6 Sulawesi. Orang itu sebelum 8 Sulawesi. Yang kita dah bagi kita keluar. Dia banyak punya efek yang ada di Asia Civilization Museum kat Singapura, ada di India dan ada di British. Yang kita buat kita sebagai tahun-tahun berlalu kalau kita dapat ada efek dia dekat sikit. Dia tengok dia punya ni efek ni. Kalau tengok kita dah buat asing. Dalam asing dia tengok yang atas sekali adalah seramik daripada Arab. Daripada China. Jadi kita dah asing. Dan daripada Eropah dan juga putih-putih daripada China. Ini adalah membuktikan bahawa lembah Bujang dulu adalah pusat perdagangan antarabangsa. Perdagangan ekspor. Ini adalah antara bahan-bahan perdagangan yang dibawa daripada China, daripada Arab, daripada India.
Lembah Bujang merupakan pusat arkeologi yang terkenal dan juga popular bukan sahaja di Malaysia tetapi seantero dunia. Di dalam Lembah Bujang terdapat beberapa candi, antaranya Candi Bukit Batu Pahat. Candi ini merupakan salah satu tapak yang ditemui oleh Quaritch Wells sekitar 1930-an yang kemudiannya disambung kajian tersebut oleh Alistair Lamb sekitar 1960-an yang kemudiannya serpihan-serpihan runtuhan candi tersebut telah dibina semula di kawasan asalnya, iaitu seterusnya, di Lembah Bujang juga terdapat Candi Pendiat. Candi Pendiat ini berasal dari Kampung Pendiat, Merbuk, Kedah. Candi ini telah dibina pada abad ke-11 Masihi. Candi ini telah dijumpai atau dibina oleh Quaritch Wells pada tahun 1940. Candi ini dianut oleh agama Hindu, Mandapa dan Vimala. Selain itu, di Lembah Bujang terdapat juga Candi Pengkalan Bujang yang berasal daripada agama Buddha. Mereka tidak menggunakan konsep ketuhanan, namun menggunakan konsep falsafah kehidupan. Mereka akan mengelilingi candi ini sewaktu upacara. ini merupakan salah satu tapak yang berada di Lembah Bujang yang kita dapat lihat. Sekiranya kita pergi ke Lembah Bujang lah, antaranya kita dapat lihat artifak seperti pengisar yang kita dapat tengok di animasi Upin Ipin. Diorang menggunakan pengisar ini untuk membuat tepung. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami daripada Kumpulan 9 hari ini berada di Muzium Arkeologi Lembah Bujang. Dan boleh tak Atirah explainkan, terangkan kat saya apakah maksud ekskavasi arkeologi? Ekskavasi arkeologi itu adalah beberapa proses mendedah dan merekodkan kegiatan arkeologi iaitu dari segi ekofak, artifak dan figure.